Pengantin naik syekh ikut bersilat. 3 orang cukup lah. Hok macam tak khabar. Pergi dengan tak khabar. Awak tengok. Tangan nak silat. Ayah Kak Fini dia guru silat. Tak moga Kak Fini dengan adik-adik ni tidak jenis naik atas. Beberapa hari lalu, seorang wanita juga sempat berkongsikan situasi yang berlaku di majlis perkahwinan adiknya sendiri dengan iringan muzik serunai silat. Mempelai itu mula menjadi lemah yang awalnya disangka sebagai kepenatan ataupun cuaca panas. Rupa-rupanya ia adalah detik-detik sebelum dirinya naik syekh dan menyertai persembahan silat tanpa sedar. Sepanjang tempoh itu, suaminya setia mengikut dari belakang bagi menjaga dan memberikan bantuan sewajarnya. Hanya selepas dia menyertai silat, barulah majlis berkenaan dapat diteruskan seperti biasa. Kata empunya video, terdapat 3 orang lain turut alami benda yang sama sebelum mereka semua dibawa beradu dalam ruang yang sama. Sewaktu pengantin pengsan, katanya dia seolah-olah berada di sebuah kawasan pergunungan beserta penampakan 7 puteri Siam dengan busana kuning. Setelah semuanya kembali reda, dia juga tidak sedar tentang apa yang berlaku. Ya tuanku, hari ni orang kata dalam sejarah lah buat persiapan untuk sambut pengantin sampai. Ini nunggulah, lepas tu ada orang nak tu pesen. Masa ni pengantin diusung ya. Usung masuk dalam dewe, tu lembek lotek sek mu. Ni ingat panah ko tak cukup makan ko. Ayo Kak Fini baca-baca rupanya nak silap. Lah ngelah gak buaya silap lepas angin ho. Ini tengok pun takut lah, tak khabar apa. Mata tu ke, hok mata luah dah. Hok mata pula dah. Mata bukan pengantin je kena. 2-3 orang cukup lah. Macam tak khabar. Pergi dengan tak khabar. Awak tengok. Tangan nak silap. Ayah Kak Fini dia guru silap. Tak moga Kak Fini dengan adik-adik ni tidak jenis naik angin. Tak ada angin silap. Kena tu mari dengan nak silap tak khabar apa semua. Fini kayak ketar gegar. Tak rajin lagi tengok situasi lagu ni. Mula ya siapa pese tu orang akak tu. Kak Fini kata sudahlah. Telefon ke emule. Pada ya lepas silap ke apa tu. Molek-molek boleh kecek, molek-molek boleh ambil gambar. Berkali kat orang silap ni dia lagu ni kali sekmu. Kak Fini pula tak biasa. Kak Fini kita tengok orang silap muka ayah Kak Fini tu guru silap. Cuma tak rajin tengok orang macam naik angin tak khabar gini. Bayar ke duk tengok orang ramai makan gula. Lepas tu pengantin pula mari nak belarok nak masuk dalam dewe. Lepas tu pengantin tak khabar pese. Orang kata mari dengan akak usung 2-3 orang usung buat masuk dalam pelana. Kau sebab pasal gende. Kalau tak pasal gende tak sah latih dia. Hey! Ai putri tu kan? Bersanding tersipu malam tumpang di palu pengantin betapa bahagia ke anak cucu. Kami doakan putra bertukan sampai sejahtera di akhir zaman. Mempelai tersenyum manis, air mawar industri, bunga manggarai. Bukan. Viral pengantin. Pengantin sila balat dia. Hey.
Sige, sige.